Prosedur ini menerangkan langkah-langkah pendaftaran penyedia latihan swasta atau awam dalam portal Lindung Kerjaya. Klik butang log masuk atau daftar pada halaman utama portal Lindung Kerjaya untuk memulakan proses pendaftaran. Klik penyedia latihan untuk akses bahagian pendaftaran penyedia latihan dalam sistem. Klik butang daftar sekarang untuk mulakan proses pendaftaran penyedia latihan baru. Klik penyedia latihan swasta atau penyedia latihan awam untuk pilih jenis penyedia latihan yang akan didaftarkan. Klik butang teruskan untuk langkah seterusnya dalam proses pendaftaran. Klik nombor pendaftaran dan masukkan nombor pendaftaran yang sah. Klik nombor kod majikan perkesor untuk masukkan kod majikan yang sah. Klik nama syarikat untuk masukkan nama syarikat yang berdaftar. Klik nama pegawai bertanggungjawab untuk masukkan nama pegawai yang bertanggungjawab. Klik nombor kad pengenalan pegawai bertanggungjawab untuk masukkan nombor kad pengenalan. Klik alamat email untuk masukkan alamat email rasmi. Klik nombor telefon untuk masukkan nombor telefon yang boleh dihubungi. Klik kata laluan untuk masukkan kata laluan yang selamat. Klik sahkan kata laluan untuk masukkan kata laluan yang sama seperti sebelumnya untuk pengesahan. Klik checkbox pengisytiharan untuk membaca terma dan syarat yang berkaitan dengan pendaftaran. Klik butang daftar untuk menghantar borang pendaftaran dan menyelesaikan proses pendaftaran. Anda akan menerima satu email pengesahan melalui email yang berdaftar. Klik sahkan email dan anda perlu klik pergi ke log masuk untuk meneruskan ke halaman log masuk. Masukkan email dan kata laluan. Klik log masuk untuk mengakses akaun penyedia latihan dalam portal Lindung Kerjaya. Semak email berdaftar untuk mendapatkan kod pengesahan log masuk. Masukkan kod OTP yang telah diterima melalui email berdaftar. Pengesahan OTP berjaya dan dashboard TP akan dipaparkan.